Baru-baru ini, Tuan Ibrahim yang juga anggota Majlis Tertinggi PN dilaporkan berkata, Perikatan Nasional akan melakukan rombakan terhadap struktur kepimpinannya. Beliau berkata PAS ada beberapa cadangan penambahbaikan kepada PN secara keseluruhannya. Beberapa pemimpin Akar Umbi Bersatu dilihat menyokong cadangan rombakan tersebut. Ketua Bahagian Bersatu Pendang Abdul Razak Amis berkata, usaha tersebut perlu dilakukan selain menampilkan tokoh utama untuk menerajui gabungan pembangkang serta pemimpin bayangan untuk jawatan tertinggi sekiranya mereka menjadi kerajaan. Ketua Bahagian Bersatu Kota Raja, Wan Zahanuddin Ahmad berkata, setiap cadangan pindaan perlu mendapat persetujuan parti komponen PN. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Yadzil Yaakob mencadangkan rombakan yang bakal dilaksanakan adalah penubuhan jawatan kuasa operasi atau eksekutif. Manakala itu, Ahli Parlimen Indera Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, antara perubahan yang dikenal pasti perlu dilaksanakan adalah penubuhan Majlis Presiden PN. Katanya, PN perlu bergerak secara lebih agresif, asertif dan aktif. Untuk membolehkan PN bergerak sedemikian rupa, struktur pengurusan perlu ditambah baik. Seeloknya kita ada Majlis Presiden, Presiden bertemu secara berkala untuk beri arah tuju dan buat dasar besar. Sementara itu, NGO Perkasa merasakan rombakan yang perlu dilaksanakan, termasuklah perubahan kepimpinan demi memastikan PN kekal relevan dan kuat. Jika ada pertukaran kepimpinan, dalam PN mungkin kerjasama parti lain boleh berlaku, termasuk UMNO, kata Presiden Perkasa Syed Hassan Syed Ali.